Okay lah, dah start balik. Sebelum ni aku kena scam dengan kontraktor. 7 bulan ni kedai aku kena sangkut kontraktor scam. So hari ni dah start baru, first day kontraktor baru. Harap rasa cepat lah, sebab banyak benda lagi nak kena buat ni. I was born to be free. Aduh, sangkut. Kedap. Ini adalah Insta360 Luna Ultra. 2 ke 3 minggu lepas aku ada wedding member aku. Wedding member aku dekat Gopeng. Aku ada beli DJI Osmo Nano. Memang untuk aku buat POV lah. Maksud aku small camera untuk gantikan kamera besar aku ni, supaya aku kembali vlog. Sebab dulu aku pakai DJI Osmo Pocket 3. Sebenarnya aku dah pakai Insta360 Go yang kecil tu kan. Tu aku pakai pergi Switzerland tu. Aku tak suka dia punya quality, sebab tu aku jual. And then Osmo Pocket 3 tu aku jual sebab aku dah tak pakai dan aku perlukan sedikit funding. Okay, now aku dah bawa angkat Insta360 Luna Ultra ni. Sebab apa aku angkat? Sebab salah satunya sebab dia ada dual lens. Macam tengok dia. Dia ada dual lens. And then dia engineered by Leica. Semua Pocket 4 Pro pun ada dual lens. Tapi sebab apa aku angkat ni? Sebab boleh jadi remote tu. Dia boleh zoom. Yang setelah satu lagi dia ada mic tau kat sini. Kau pasti. So hari ni aku nak try test video. Aku tak nak test kamera ni macam videographer yang detail. Aku akan test sebagai seorang DJ yang macam mana aku guna kamera daily. Macam tu je. Aku tak nak detail sangat. Kita test mic, test kamera, kita test di video dia punya filter, test Leica punya color, test bukan D-lock, dia I-lock, Insta punya lock. Tapi I like juga. Agak tahu, I rasa nak mahu dia tahu je dia cakap dia. Sekarang kita test test controller ni. Tengok jauh mana dia punya port. Assalamualaikum. Okay, dengar kan? Jom kita start Hello. Okay. Ini 6 kali zoom. Ini 12 kali zoom. Okay, keyboard ganti. So ni aku peace. Jauh tu. Sekarang dia tengah track aku ke sana tanpa pegang remote. Assalamualaikum. Oh, ini kamera baru. Yeah bro. Macam ada mana? Ni ada mic. Itu ada mic pula eh? Sebab tak boleh luar. Lebih lagi lah. Apa yang latest? Itu yang latest. Apa? Pocket 4 Pro. Tak ada mic ni mana kelas apa sih? Okay, so Mic. oh ni mic. Okay, sekarang tengah test DJ punya Insta360. Insta360 apa ni? Luna Ultra. Semalam baru aku tengok dia punya review. Jadi tiba-tiba dia sampai kat sini.
shake it, shake. Okay, aku rasa itu je aku boleh review untuk yang mana letak tadi untuk Insta360 ni, Luna Ultra. Bagi aku rasa aku suka untuk senang lah bagi aku untuk aku buat vlog daripada aku angkat kamera besar ni kan. Nak travel dalam kereta semua nak kena setting balik semua. Kita aku pakai ni, dia semacam aku pakai DJI Osmo Pocket 3. Color natural dia pun lawa agak, macam Leica punya filter. Ada 2-3 filter yang aku minat. Dan ni pun aku nak jual lah kat Megat. Malam ni aku akan jual kat Megat Osmo Nano. Anyway, itu saja. Thank you. Jangan lupa like, share dan subscribe. Aku nak makan lagi di pagi. Nak masak je. Jom, bye.